Hai Cik Satu Media hari ni. Hari ni nak sambung lagi kes Honda Civic. Abang kita ni, sebenarnya saya ada buat video tau. Video saya tunjuk kereta ni, bila lalu jalan tak rata apa semua tak sedap lah. Tak sedap, jadi bila kita tengok, dia punya absorber memang dah barai. Tapi bila saya cek, rupanya dia bukan pakai absorber standard, dia pakai adjustable. Dia 01. Ni adjustable 01. Adjustable dia ni sebelum ni memang dah jam dah. Dah jam sampai kita nak adjust ni nak pusing ni tak boleh. Yang sebelum ni tak boleh pusing. Jadi kita hantar kat kedai kawan saya, dia servis balik. Kemudian ni saya nak tunjuk apa yang dia buat. Saya nak tunjuk kat sini. Nampak tak? Crack rupanya. Dia punya apa nama ni kita panggil lupa dah. Mounting ni dah crack sebelum ni. Nanti saya bagi video crack tu. Ni kita welding balik. Kita welding alloy, kita gosok balik. Lepas tu lagi ni. Dia punya bush atas ni pun pecah sebelum ni. Sekarang kita dah buat baru dah. InsyaAllah sekejap lagi kita akan pasang. InsyaAllah lepas ni, kereta ni dia akan mantik macam baru. Kalau siapa ada masalah handling, masalah bunyi, nak settle tak ada masalah. Bawa je datang ke bengkel kami, saya akan settle untuk anda. Sebab hari ni set.